Menerusi perkongsian seorang TikTokers yang dikenali sebagai Amira Azlan di laman TikTok miliknya, wanita itu ada berkongsi pengalamannya sewaktu pengajian di universiti dahulu. Menurutnya, ada seorang ahli NGO menghubunginya dan mahu dia memperjuangkan warga Rohingya, memandangkan dirinya salah seorang yang aktif memperjuangkan rakyat Palestin. Namun, dia menolak kerana dia ada pengalaman yang kurang baik terhadap warga Rohingya. Ekoran daripada itu, ahli NGO tersebut mula mengganggunya sehingga dia berasa tertekan. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Hampa tahu tak, dulu masa dekat universiti, kalau hampa masuk universiti, hampa akan didekati oleh orang-orang NGO, ahli-ahli NGO yang ada kat dalam universiti tu. So masa tu saya tertarik untuk masuk satu NGO ni sebab dia memperjuangkan hak Palestin. So masa tu lah saya tahu macam sejarah Palestin, macam mana mereka ni ambil orang Israel tu semua tu kita tahu masa universiti tu. Masa tu lah kita memulakan gerakan boykot lah apa semua masa tu. So macam join event, kita buat kutipan hanya untuk Palestin masa tu. So memang kita all out lah untuk Palestin. Tapi ada satu mamat ni, dia daripada NGO yang lain, dia macam kontak saya lah. Sebab dia nampak kita all out untuk Palestin kan. So dia kontak saya, tapi dia nak saya memperjuangkan hak Rohingya. Saya orang yang duduk kat Kedah, yang duduk dekat dengan kaum Rohingya ni, saya tak mahu memperjuangkan Rohingya. Sebab bagi saya, mereka tak sepatutnya datang ke negara kita. Bagi saya, mereka sepatutnya pergi ke negara-negara yang mampu untuk menampung pelarian. Contohnya macam Canada, Australia, negara-negara kaya. Kita ni, rakyat kita pun hidup melarat. Apatah lagi nak menampung orang lain, orang luar. Tak mampu. Kalau datang sini sekejap, lepas tu pergi ke luar negara, datang sini untuk menumpang sekejap tak apa. Tapi datang sini saya rasa dah macam bergenerasi daripada kat sini. Kalau siapa-siapa yang duduk asal dekat tempat yang banyak Rohingya tu, hampa dah tahu. Kalau hampa duduk area kampung, hampa sidai baju, esok baju hampa tak jumpa dah. Tinggi sependa je, baju semua tak ada, hilang. Tiba-tiba tengok orang lelaki Rohingya pakai baju Pandu Puteri, baju t-shirt PBSM. Hampa punya t-shirt tu memang akan hilang lah. Lepas tu, kalau hampa masuk hospital, slipper hampa tu, petang tu hampa tak jumpa dah. Tak payah tunggu esok. Petang tu hampa tak jumpa dah. Slipper dah hilang. Sebab dia rasa macam dia entitled untuk duduk dekat sini. Dia rasa dia entitled untuk guna semua barang kita. Dia rasa entitled to everything that we have in Malaysia. Sebab itulah saya tak sokong perjuangan nak mempertahankan nak memperjuangkan hak Rohingya ni. Saya tak sokong sebab saya duduk dengan orang-orang macam tu. Lepas tu, siapa-siapa yang duduk dekat hospital, yang memang kerja kat hospital, hampa tahulah golongan-golongan ni memang terlampau subur. Setahun 2 kali kadang-kadang tu beranak. Bukan kadang-kadang, selalunya setahun 2 kali mereka beranak. Lepas tu setiap kali beranak, percayalah, mereka kembang, tak tahulah beranak macam mana pun mesti kembang. Dan kembang tu surprisingly, walaupun prem, survive. Begitu kuat genetik mereka ni. Jadi kuatnya genetik tu lebih baiklah duduk dekat negara-negara yang dapat menampung pelarian. Sebab kita tak dapat nak menampung lagi dah. Rakyat kita pun hidup melarat. Jadi, bila dia mendekati saya untuk benda tu, saya tak setuju. Bila saya tak setuju, saya ni traumatized dengan dia sebab dia kata macam-macam dekat saya. Dia kacau semua sokmed saya masa tu sampai saya stop. Saya deactivate saya punya sokmed. Saya tu saya deactivate Facebook, saya deactivate Twitter, saya deactivate semua benda masa tu. Sebab dia macam psycho tau. Dia macam, saya tak nak. Saya bukan macam kutuk ke apa, saya cuma tak nak. Itu sahaja. Lepas tu dia kata saya ni berat sebelah. Orang Palestin, sebab apa saya berat sebelah? Dia kata sebab saya memandang rupa. Sebab Rohingya tak putih kan, Palestin putih. Apa kaitan? Dia terus menerus macam
bully saya lah, saya rasa mentally. So masa tu saya macam sangat sakit hati, tapi saya tak boleh nak cakap apa, saya tak boleh nak cakap ke orang, sebab kalau saya cakap yang saya tak nak menyokong perjuangan itu, saya diibaratkan sebagai orang yang macam tak berhati perut. Tapi Alhamdulillah sekarang dah ramai orang nampak kenapa saya tidak mahu menyokong perjuangan untuk Rohingya ni, sebab kita semua pun dah kena seorang sikit kan. So saya harap lelaki tu sekarang rasa happy lah happy ya. Geram aku. Dia masa tu memang bully saya mentally. Macam-macam dia kata kat saya tau. Saya dah apa tu blog dia dekat FB. Dia buat FB baru untuk cari FB saya, untuk mesej saya juga. Saya macam stres dengan dia. Itulah benda yang berlaku dekat saya dekat universiti, disebabkan saya cuma tak mau bersuara bab Rohingya. Itu sahaja. Tapi memang saya tak nak bersuara sampai sekarang, sebab saya memang tak nak mereka duduk sini. Kalau boleh saya nak mereka sekadar datang menumpang sekejap saja. Lepas tu tolonglah pergi ke negara-negara yang dapat menampung pelarian seperti anda. Itu sahaja saya. Terima kasih. Bye.